dunia kini telah berubah. Teknologi jari pelita, bahan digital membawa harapan, menerangi jalan pendidikan kita. Dari bandar ke desa, pelajar tak lagi terhalang. Bersama kita maju, hadapi masa depan gemilang. Sebakar memperkasa pendidikan digital negara. Tahukah anda, garis masa perkembangan pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia telah bermula sejak tahun 1980 lagi. Wah, Malaysia boleh! Sudah 45 tahun rupanya kita mempraktikkan bahan digital dalam pendidikan. Bersama saya, wartawan Abdul Muhaimin bin Muhammad dari Sebakar TV, mengupas dengan lebih lanjut tentang transformasi bahan digital sekolah kami. Salah satu kelebihan utama bahan digital dalam pendidikan adalah kemampuannya untuk meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi atau status ekonomi. Di kawasan luar bandar atau kawasan yang sukar diakses, murid dapat memanfaatkan bahan digital yang disediakan dalam talian untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan mereka yang berada di bandar. Bagi mempersiapkan warga sekolah, terutamanya murid dan guru menghadapi arus ledakan ini, Sekolah Kebangsaan Batang Melaka telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memperkasakan aspek digitalisasi sekolah. Mari saya tunjukkan peranti jaluran internet yang terdapat di sekolah kami. Di pertama, di makmal komputer yang mana penyebarannya merangkumi kawasan surau hingga kantin dan kelas-kelas aras bawah bangunan bersebelahan. Peranti kedua, di bilik guru pada aras 2 yang mana penyebarannya merangkumi kawasan pejabat, sekolah dan kelas-kelas sebaris dengannya. Ketiga, di pusat sumber pada aras 3 yang mana penyebarannya turut dapat diakses oleh bilik-bilik khas sebaris dengannya seperti makmal sains, bilik jekau serta bilik tayangan. Keempat dan merupakan peranti yang terakhir, iaitu di Dewan Utama sekolah kami. Penyebaran peranti di Dewan ini turut merangkumi kawasan kelas pendidikan khas, bilik RBT, kelas pemulihan, galeri STEM dan HIP serta bilik kesihatan. Hebat kan, hampir semua kawasan sekolah kami mendapat kemudahan akses internet. Ada internet, ada alatan dan semestinya ada juga pelbagai aplikasi dalam talian yang digunakan oleh guru dan murid. Jom kita dengarkan pandangan guru dan murid di sekolah ini tentang aplikasi dalam talian yang mereka gunakan. Hai Amanda, pada pandangan kamu, adakah sekolah kita menyokong penggunaan bahan digital? Hai Muhaimin, pada pandangan saya, sekolah kita menyokong penuh murid-murid menggunakan bahan digital. Cikgu-cikgu selalu beri kami guna aplikasi D5, Canva, YouTube Kids dan banyak lagi. Ingin saya kongsikan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh guru-guru Sekolah Kebangsaan Batang Melaka. Ini sekaligus membuktikan bahawa guru-guru kami sangat komited dalam menyokong usaha kerajaan memperkasakan pendidikan digital negara. Antara aplikasi yang kami sering gunakan ialah D5, Canva, Scratch, Kahoot, Quizzes dan banyak lagi. Aplikasi-aplikasi ini kami gunakan untuk menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan interaktif serta bahan-bahan program di sekolah. Begitulah pemantapan bahan digital bagi Sekolah Kebangsaan Batang Melaka. Bahan digital dapat membantu negara kita untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualiti dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, wartawan TV Sebakar Abdul Muhaimin bin Muhammad. Bersama kita maju, hadapi masa depan gemilang. Klik layar.